Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Iza lagi. Okey, untuk kali ni Iza nak kongsikan dengan you all pelapik periuk, pelapik pinggan ke ataupun pelapik mangkuk yang panas yang kita boleh gunakan sebagai pelapik dekat atas meja makan. Okey, so kali ni konsep yang Iza pilih pun sama, iaitu dia berkonsepkan rotan. Okey, so tengok kat sini Iza gunakan pelapik rotan ni untuk lapik kita punya periuk ke, pinggan ke, mangkuk ke yang kita susun dekat atas meja makan, yang kita nak letak yang periuk-periuk yang panas lah. Okey, periuk ke, pinggan ke, mangkuk ke, apa-apa sahaja yang panas, so kita boleh susun di atas rotan punya pelapik yang macam ni. So kalau tengok kat sini, Iza ada beli 3 saiz. Okey, so ini yang 2 ni saiz yang paling besar yang Iza ambil. Okey, so saiz lebih kurang macam ni lah. Okey, so yang sederhana macam ni, so Iza ambil satu saiz dan Iza ambil yang kecil sikit untuk sesuaikan dan padankan dengan saiz pinggan ataupun mangkuk yang kita nak letak dekat atas meja makan. Okey, so sangat cantik design dia sebab dia punya konsep rotan kan, macam klasik gitu, macam kena anyam macam ni kan. So dia sangat ada sentimental value sebab hasil kerja tangan kan. Okey, so Iza ambil 4 saiz, 4 unit macam ni sebab kita punya lauk-lauk dekat atas meja makan tu bukanlah 1-2 je kan. So kita ambil lebih sikit dan Iza ambil saiz ni ikut kesesuaian. Okey, so kalau you all nak nampakkan meja tu kemas, okey, meja tu sama konsep dengan satu tema warna yang kalau macam Iza ada ambil tema kala-kala kayu kan. So Iza ambil pelapik pun yang bertemakan kayu-kayu yang macam ni. Tapi ni dia dari rotan lah. Okey, dia bukan dari macam kayu-kayu yang buat kita punya pelapik dessert punya stand dan sebagainya. Okey, so you all yang mana yang nak nampak meja kemas cantik, boleh cuba untuk dapatkan pelapik pinggan ataupun mangkuk, pelapik yang untuk kita selamatkan meja kita dari terus kena pinggan ataupun mangkuk yang panas. Boleh consider untuk letakkan pelapik yang macam ni, boleh dapatkan dalam pelbagai saiz. Okey, so jumpa lagi untuk next session. Assalamualaikum, bye.